berapa ekor kucing akak ada? 27 ekor. Nani? Hello, what's up guys? Bersama saya Ahmad. So, sekarang ni saya berada di Sungai Besi, Medan Niaga Jalan Tasik Utama. So, seperti biasa, kita mencari random person untuk kita sponsor makanan kucing bernilai RM200. So, apa tunggu lagi guys? Yang kita cari siapakah random person tu pada hari ini. Jom. Kak, boleh tak saya nak tanya sikit? Boleh. Akak ada kucing tak kat rumah? Ada. Ada. So, memandangkan akak ada kucing dekat rumah, kami kita buat satu challenge yang mana kita cari satu random person untuk kita sponsor makanan kucing bernilai RM200. Okay? So, dalam masa yang sama, sebelum kita mulakan, boleh tak saya nak interview akak sikit? Boleh? Boleh. Boleh eh? Okay, akak pegang mic dulu. Boleh tak saya tahu nama akak dulu? Nama saya Siti. Nama Siti. Okey. Boleh saya tahu tak berapa ekor kucing akak ada? 27 ekor. 27 ekor Terlalu banyak tu kak Okey kak, dalam 27 ekor tu ada tak baka-baka lain ke ataupun memang kucing kampung semua ke ataupun ada campur-campur juga? Satu je Persian, yang lain ni semua kampung. Oh, yang lain semua kampung, satu je Persian. Oh ya ke? So macam mana akak uruskan kucing sebanyak 27 ekor tu? Dia memang biasanya kita sebelum pergi kerja tu awal kita kena bangun nak selesaikan dia punya pergi makan je, nak bersihkan dia punya najis, tempat dia nak kebersihan nak kena jaga setiap hari and makan itu waktu pagi lah, so saya kena bangun dalam pukul 4:30 pagi. 4:30 pagi untuk apa handle 27 ekor kucing Betul. Banyak. Terlalu banyak, saya pun tak larat kak. Betul. Okey Kak Siti, boleh saya tahu tak berapa sebulan akak habis untuk kucing akak dalam masa sebulan? Untuk makan lebih kurang 1,000. Lebih kurang 1,000 Okey, terlalu banyak tu kak. Sebelum kita sponsor akak RM200 ni, kita ada buat satu challenge lah. So kalau akak berjaya buat challenge ni, kita akan sponsor akak sebanyak RM200 untuk makanan kucing akak. Boleh? Okey kak? Okey. So challenge kita pada hari ni adalah akak kena hafal slogan ni dalam masa 30 saat. Okey. So kalau akak berjaya, kita akan sponsor akak sebanyak RM200 untuk makanan kucing akak. Macam mana? Akak rasa boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh Okey, akak baca dulu. Okay, dah ready Ready. Okay, akak kena cakap slogan tadi tu di depan kamera kita. Okey. Tani Vital, kulit sihat, bulu cantik, perut gembira, mulut segar, gigi kuat, kurang kegatalan, cantik, sihat luar dan dalam. Okey, akak berjaya sebut slogan kita dengan sempurna. So, manangkan akak dah berjaya ikut challenge kita, hari ni kita akan sponsor akak sebanyak RM200 lah untuk makanan kucing. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki akak ni So, apa lagi? Jom kita pergi shopping. In this city streets where the neon lights shine, the music echoes through the night divine. From the underground clubs to the openest. Okay kak, macam mana kak hari ni kak shopping? Happy? Happy. Akak yang happy ke majikan dekat rumah yang happy? Dua happy. Dua-dua happy Alhamdulillah. Rezeki hari ni kak Okey kak, sebelum kita habis kat sini, boleh tak saya nak tanya akak ada follow tak akaun TikTok kita? Akak ada follow tak? Ada. Crazy Paws Club. Crazy Paws Club. Okey. Okey, akak ni follow guys. Okey kak. So memandangkan akak dah follow kita punya, so kita ada hadiah daripada sponsor video kita hari ni. So akak, kita nak bagi sikit makanan kucing daripada Kani Vital Cat and Skin. Terima kasih. Kani Vital Adult Cat Healthy Skin and Coat menjaga kucing anda sihat dan berseri dari dalam hingga keluar. Dibuat dengan ayam, itik, ayam Belanda dan salmon dengan 33% protein yang berkualiti tinggi dengan lemak yang sangat rendah, membantu membina otot yang kuat tanpa lemak berlebihan. Diperkaya dengan minyak kelapa dan omega 3 dan 6, memberi nutrisi pada kulit dan menjadikan bulu lebih lembut dan berkilat. Cranberry dan acai berry melindungi saluran kencing, manakala ekstrak chicory dan prebiotic MLS bantu penghadaman dan kurangkan bau najis. Dan ekstrak teh hijau kekalkan nafas segar serta gigi yang sihat. Kani Vital Adult Cat Healthy Skin and Coat lebih daripada sekadar makanan kucing, ianya tenaga harian untuk kesihatan dan kecantikan kucing anda. Nourish from inside out, kulit sihat, bulu berkilat, kucing gembira. Okay guys, kita dah berada di pengakhiran video. So macam biasa, mana yang belum follow lagi akaun ni, jangan lupa follow. Dan yang nampak video ni, jangan lupa like and share video ni. Jumpa korang lagi akan datang.